Hai semua, sekarang kita berada di Zucchini Oasis Damansara. So, kita nak pergi tour dengan G-Tour Dashi. Kita orang akan pandu uji kereta ni bermula dari arah Damansara sampailah ke Sekincen yang mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam setengah. Pengalaman masa naik G-Tour Dashi ni, masa duduk dekat belakang rasa sangat selesa dengan seat sandaran dia yang tak terlalu tegak. Untuk perjalanan 1 jam setengah memang sangat selesa. Kita orang berhenti dahulu di R&R Asam Jawut untuk tukar turn driving. Dari segi handling, steering dia memang rasa ringan dan mudah nak kawal. Especially masa cornering, rasa smooth je. Dari segi gear shifting, enjin ni tak ada rasa jerking pun masa driving. Jadi balik kampung atau jalan jauh memang rasa comfy. Dari segi suspension pula, bagi saya suspension dah cantik. Cuma kalau suspension dia sedikit keras, maybe kereta ni akan jadi lebih sedap. Saya nak puji sikit masa kami lalu di jalan Sekincen ni yang penuh bumper dan jalan yang tak rata, tak terasa sangat dia punya bouncy masa duduk dalam ni. Overall, I can say G-Tour Dashi sangatlah sesuai untuk pemanduan dekat ataupun jauh. Jadi untuk korang yang muda ataupun mempunyai keluarga kecil yang sukakan desain yang sporty, korang beli je lah TFK Mama. Jadi apa pendapat korang untuk kereta ni? Sila tinggalkan komen.